Hari ni kita akan bawa korang ke All Gadget Permaisuri Ceras. Okay, first kali korang search je All Gadget Permaisuri Ceras dekat map. Nanti dah nak sampai, korang akan nampak Maybank. Depan sikit nampak Mari-Mari, belok kanan. Terus je depan Pasaraya MU, dah sampai. Apa yang kita boleh buat dekat All Gadget Permaisuri Ceras ni? Jom kita tengok. Selain jual smartphone, All Gadget pun ada buat ansuran guys. So, kalau korang nak buat ansuran smartphone ke, laptop ke, TV ke, boleh je datang ke All Gadget. Kosong deposit, tanpa penjamin, tanpa kad kredit. Hanya perlu IC depan belakang dan slip gaji je. Syarat-syarat dia mestilah warga negara Malaysia, berumur 18 sehingga 50 tahun, bekerja di syarikat yang sama, minimum 3 bulan, minimum gaji bersih RM1,000 dan memiliki rekod SIKRIS dan SITOS yang baik. Tengok ni, dah ada customer yang lulus phone guys. Tak sampai 24 jam pun. Korang cubalah apply. Tekan link dekat bio, projek All Gadget. Nanti staff mesra All Gadget akan bantu korang sampai lulus.